Nan kaduo, maminang atau batimbang tando. Kalau maresek menemukan hasil nan elok dan disetujui oleh pihak padusi, maka prosesi selanjutnya ialah maminang atau batimbang tando. Maminang atau batimbang tando masih dilakukan oleh keluarga padusi kepada keluarga laki-laki. Biasanya, pihak padusi membawa pinang lengkap jo sirih, kue-kuean sarato jo buah-buahan sebagai buah tangan. Kalau pinanganlah diterima, selanjutnya ialah batimbang tando atau batuka tando sebagai simbol perjanjian. Perjanjian nan Allah dibuat indak boleh dibatalkan secara sepihak, baik oleh keluarga laki-laki maupun oleh keluarga si padusi. Barang-barang yang dipakai dalam batimbang tando biasanya berupa keris, kain adat, atau benda lain yang berharga bagi keluarga.